So sekarang kita nak pergi kat hobi kau. Apa band kau ni sekarang? Okay, sekarang ni aku main untuk satu band je, Defaulters. Okay. Ha. Genre? Genre dia, kita claim kita sebagai metalcore lah. Kau faham tak? Tapi claim ni siapa boleh claim? Okay, betul. Ada orang akan cakap kita sebagai deathcore and everything kan. Tapi metal lah. Okay. Muzik keras lah. Yang ni agak sensitif nak tanya. Tapi kau boleh pilih nak jawab ke tak jawab. Faham? Boleh make money tak buat band? Aku kalau mana-mana episod aku kan, benda penting yang aku tumpu kan, satu je aku nak tahu. Faham? Boleh make money tak? Apa-apa bidang macam member aku hari tu, pasal hobi dia. Boleh make money tak? Dia cakap boleh. Dalam masa 4 hari dia pernah buat 1,000. Oh, faham? Aku cakap boleh. Dia cakap still dia rasa tak untung sangat. Tapi aku cakap kat dia, kau patut bersyukur. Orang buat sebulan 1,000, kau dalam masa 4 hari boleh buat 1,000. Kalau pada aku, untuk yang ni, boleh.